Okay guys, hari ni lepas kita pergi kebun tadi, kita akan teruskan perjalanan kita, habiskan sisa-sisa cuti di Lubuk Timah Hot Spring. Kena bayar tiket masuk Okay guys, kita dah sampai dekat Lubuk Timah tadi yang korang tengok aku tangkap gambar tu. Dalam dia macam ni, korang boleh sewa pondok-pondok dia ni RM10 je guys. Air hari ni keruh sebab musim hujan. So dekat atas tu nanti kau kena trek jalan kaki. Diorang cakap ada satu waterfall lah. Kita nak tengok betul ke tak betul ke. So kalau tak hujan, air jernih dan sesuai untuk mandi bersama family. Dia landai. Arus pun orang kata okey lah sebab tak hujan. Cuma pagi tadi hujan, dia jadi keruh. Dia jadi keruh. So sesuai lah untuk korang pergi ke sini bersama family ni dia tulis ni, air terjun waterfall lah. Betul lah aku cakap tadi tu. Ni 300 meter. Kena jalan kaki 300 meter. So tandas awam, kelengkapan fasiliti semua dekat sana tu. Diorang apa? Diorang letak kat pintu mula tu. So korang kena naik kereta, kena masuk dalam ni. Kalau ada parking untung lah, macam ni ada parking. Kalau tak ada parking, korang kena parking kat sana tu, korang kena jalan kaki. Jaga jauh lah. Bawa lah segala peralatan supaya jangan 2-3 kali kerja. Lepas tu dekat sana ada hot spring dia, air panas dia. Sekarang ni aku nak bawa korang pergi trek jalan ni. Kita nak tengok mana waterfall tu. Jom guys. Okay guys, kita dah mula start mendaki. Ni view dia korang boleh tengok daripada bawah ni sampai lah ke atas tu. Macam aku bagi tahu tadi, air keruh disebabkan hujan pagi tadi. Kalau tidak, air dia jernih. So dekat sini kelengkapan yang perlu kau bawa. Mandi okey, pakai pakaian mandi macam biasa, terpulang nak pakai apa. Cuma bila kau nak naik ke atas ni, sesuai korang bawa kasut sport lah. Untuk korang berjalan sebab dia punya permukaan jalan rata sebabkan tar. Ada maintenance yang baik lah kat sini. Dia tar. Cuma dia punya keadaan muka bumi dia ada naik turun. Bukit sikit, turun sikit macam tu. Jadi sesuai untuk pakai kasut trek. Kalau kau nak pakai slipper pun boleh, terpulang lah. Terpulang tapi kita cuma bagi tahu apa dia yang korang perlu ada semasa di Lubuk Timah. Untuk barang-barang camping, dapur hutan, dapur yang camping tu, Maggi 3-in-1 tu semua kau boleh bawa sebab boleh masak dekat sini. Okay.